Seorang lelaki warga emas, Yo Hok Soon, 63 tahun, mengaku tidak bersalah terhadap 5 pertuduhan berkaitan pembuatan dan pemilikan peranti letupan buatan sendiri IED ketika prosiding di Hospital Tuanku Jaafar HTJ hari ini. Prosiding di hadapan Hakim Datin Surita Budin bermula sekitar jam 9.50 pagi sebelum ditangguhkan apabila tertuduh mengadu sesak nafas. Ia disambung semula pada jam 10.15 pagi selepas beliau disahkan stabil. Ia didakwa melakukan khianat menggunakan bahan letupan sehingga merosakkan sebuah kenderaan pacuan 4 roda Mitsubishi L200 Triton di Pangsa Puri Desa Palma Nilai pada 22 Disember. Selain 3 pertuduhan memiliki bahan letupan dan 1 pertuduhan menggunakan IED dengan niat mencederakan. Kes didakwa mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan serta Seksyen 3 dan 4 Akta Bahan Kakisan dan Letupan serta Senjata Berbahaya 1958. Mahkamah menolak jaminan dan menetapkan 12 Februari depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Tahukah anda berapa kali jantung kita berdenyut dalam sehari? Hampir 100,000 kali. Dan masa tidur, kadar denyutan jantung adalah rendah. Jantung kita berfungsi seperti enjin. Ia sampaikan darah beroksigen ke seluruh badan berterusan dan mengeluarkan karbon dioksida. Bila darah tak berapa lancar ke jantung, akan menyebabkan pelbagai masalah kesihatan seperti darah tinggi, penyakit berkaitan dengan jantung dan lagi. Tesli Dancun membantu melancarkan pengaliran darah. Ia mengurangkan bebanan jantung. Tesli, teman kesihatan anda.